Alright guys, dah start motor trial macam biasa. Kena tarik clutch dulu baru start enjin lah. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So sekarang anda bersama saya Syafiq Ramadan sama Vlog Time. Sekarang aku tengah test ride Triumph Tiger Sport 800 di area Putrajaya. Baru keluar daripada Triumph PJ. Kita naik ride lagi sekali, test ride malam-malam bersama dengan Syazwan Rahizat ataupun Syazwan Vlog dan juga Ati Vlog. Okey, dikatakan motor ni menggunakan 3 inline, 3 silinder, dan dia punya torque dia boleh tahan nanti aku akan letak dia punya torque dia berapa. Kemudian dia punya windshield dia boleh tukar, tapi better kau berhenti baru kau tukar. Brake dia mantap gitu tu. Aduh, motor kau. Jom. Okey, motor ni dah ada AC super clutch. Jadi kalau aku tak tarik clutch pun dia boleh masuk gear. So smooth. Cuma dia punya fast rider aku tak sure macam mana. Ngam. Oh, jangan. Okey, so kita bersama-sama PJ lah. Aku tahu jalan ke area PJ ni, jadi aku lead lah. So gear 4 dia pun smooth. So gear pun okey. Not bad. Seat dia sedap. Dan dia kesal lah, tak melontok ke hadapan. Dia punya brake dia terlalu melekat tu, sumpah tu. Kau tak biasa, kau memang kau tak boleh, tentu tak boleh. Kau kena slow-slow tarik sebab dia double disc. Double disc. Okay, sekarang ni aku gunakan mode rain. Nanti kita nak test mode sport macam mana. So most dia aku boleh kawal lagi lah. Okay, so aku rasa cukup padu motor ni. Memang torque ada, power ada, agile, dan untuk pengalaman yang singkat ni aku rasa seronok.
Tapi harga dia 63,900 guys. 63,000 3 inline bos. Nak berhenti kat tepi mana Okey, so aku rasa cukup pengalaman yang ringkas. Jadi kita nak tukar motor. Kejap, aku tengah cari ruang dan peluang. Ke depan boleh kot. Kejap, kita try ke depan. So hartamas. Okay, dah aku nak tukar mode dulu. Kita tukar mode dulu. Rain road. Okay, kita try road lah. Dia 5 dia pun okey lah, not bad. Dia ada assist slipper clutch. Petronas, dah masuk Petronas lah. Nak tukar motor ni untuk singkat memang kau akan rasa lah. Tapi kalau kau dah rasa lebih lagi motor ni, aku kena bawa lama lah. So macam mana Triumph? Kena bawa lama ke macam mana? Alright guys, dah start motor Triumph macam biasa. Aku kena tarik clutch dulu baru start enjin lah. Hati sesat pula. Okay guys, sementara tunggu member lagi seorang, kita baca sikit lah. Kita baca ni. Okay, untuk motor ni dia menggunakan liquid cool 3 silinder, 12 valve dan DOH, maksudnya dual overhead cam. Kemudian dia adalah motor yang berkapasiti 798cc. Walaupun dia 800cc, tapi sebenarnya dia menggunakan kuasa 798. Kemudian dia menggunakan X-ring chain. Biasa O-ring chain kan? Ni dia menggunakan X-ring. Seterusnya motor ni dia pakai cast aluminium alloy untuk front wheel. Kemudian rear wheel pun sama. Saiz depan 120. Jom kita tengok saiz depan. Okey, untuk tayar depan dia 120 70 17. Untuk tayar belakang dia saiz 180 55 17. Dia rendah sikit lah dan dia lebar 180. Kemudian dia menggunakan LCD multifunction, TFT screen, masih gunakan LCD lah. Untuk dia punya CI dia 835mm. Untuk aku tinggi 165 166, boleh lagi jengkit lah. Okey, dan aku rasa itu saja. Dan dia punya full tank capacity, full tank capacity dia 18.6 liter. Aku rasa cukup sampai di sini saja aku punya perkongsian berkaitan dengan Tiger Sport 800 bersama Triumph. See you guys next video. Stay tuned, stay safe, like, share dan subscribe. Assalamualaikum.